aksi di antara pendahulu liga, pasukan Johor Darul Takzim yang menerima kunjungan pasukan yang berada di kedudukan yang tercorot liga, iaitu Tot Gombak atau juga dikenali dengan nama Tot United. Tot United, pastinya kedua-dua aksi pemain ini pastinya akan ditagih, dan ini para pemain JNT. Ini dia starting five. Nampaknya tiada kelibat Rizwan Bakri dalam first five. Azrul Hadi akan mengetuai pasukan JDT, manakala Awaluddin Maknawi, Firdaus Ambiah, Bruno Tafi dan juga Ayan Tambatan jersey nombor 11 Kayo. Manakala pasukan Tot United dibarisi oleh Ali Imran selaku ketua pasukan, Golero Alif Aikal, Ilyasha Alimin, Sofri Syamel dan juga Firdaus Zulkifli. Itu dia sepak mula kepada Kayo. Bola berlega-lega di seberang kiri dan kanan. Kayo kepada Bruno, satu set kepada Saad. Itu dia satu tap penting, memberikan jaringan ke-17 kepada Awaluddin Maknawi untuk jaringan gol pembukaan kepada pasukan JDT. Ini dia Awaluddin Maknawi mencetak jaringan ke-17 untuk koleksi peribadi, dan kita perhatikan ulang tayang ini. Itu dia satu gerakan yang dimulakan oleh Kayo, satu set, dan disudahkan dengan satu tapping mudah oleh Awaluddin Maknawi untuk koleksi jaringan ke-17. Ini dia kemenangan berturut-turut di bumi ini, di laman ini. Itu dia satu rembatan kencang dijaringkan oleh Wan Abdul Razik. Satu sepakan penjuru seperti letupan NASA roket. Kita perhatikan ulang tayang ini, rembatan Wan Razik. Itu dia dentuman deras, hentakan pantas, rembatan kencang dilakukan oleh Wan Abdul Razik menyama. Itu dia satu sentuhan penting oleh Said Aizat Daniel untuk mendahului dengan jumlah jaringan 2 gol bagi pasukan JDT. Kita saksikan ulang tayang ini. Satu sentuhan penting, satu tapping penting, menggunakan segala skill dan pengalaman yang ada untuk mencetak jaringan kedua kepada pasukan JDT, sekaligus memberikan kelegaan kepada pasukan JDT. Indirect free kick. Itu dia satu touch. Itu dia gol. Tenang Firdaus Ambiah. Satu placing mudah dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan Firdaus Ambiah. Kita saksikan ulang tayang ini. Satu sentuhan yang disudahkan dengan jayanya oleh Firdaus Ambiah. Bergegar jaring untuk memberikan jaringan ketiga kepada pasukan JDT. Gagal untuk disudahkan dengan berjaya. Itu dia satu aksi yang menarik daripada Rizwan Bakri. Set kepada Bruno, satu rembatan Bruno Tafi. Satu idea yang dimulakan oleh Rizwan Bakri dan disudahkan dengan jayanya oleh Bruno Tafi, menyamakan koleksi jaringan 17 gol bersama dengan Awaluddin Maknawi. Kita perhatikan ulang tayang ini. Bruno Tafi tenang
untuk menambah koalisi. 17 jaringan gol bagi RC. Ke belakang kepada Hadi Taufik, Fakhrul Islam. Satu hantaran jauh kepada Firdaus Ambiah. Adakah itu dia baru saya perkatakan tadi? Tidak sah tanpa jaringan daripada pemain berpengalaman ini. Abu Hanifah. Kasut Munish beliau terus memberikan khidmat bakti untuk mencetak nama, memberikan jaringan kelima kepada pasukan JDT. Kita perhatikan ulang tayang ini. Satu formasi play, satu taktikal baik dilakukan oleh para pemain JDT. Itu dia terus diasak nampaknya. Syed Aizat. Itu dia. Jaringan kedua pada malam ini. Baru saya katakan tadi. Asakan dan demi asakan membuahkan hasil untuk jaringan kedua kepada Syed Aizat Daniel. Memberikan jumlah jaringan ke-6. Kita perhatikan ulang tayang ini. Itu dia pressure. Terus dilakukan oleh para pemain JDT dan satu ketenangan memberikan jaringan ke-6 kepada pasukan JDT. Terus memberikan tekanan dan kita fokuskan kepada second penalti ini. Bakal diambil oleh pemain berjersey nombor 9, Sofri Syamil. Kita perhatikan, adakah berjaya Sofri? Itu dia gol. Sofri memberikan jaringan kedua untuk pasukan TOT, mengurangkan defisit gol. Masih lagi dalam permainan. Satu rembatan, itu dia. Berjaya untuk melakukan sentuhan. Rembatan daripada Syafiq berjaya disentuh oleh Wan Razik, memberikan jaringan ketiga kepada pasukan TOT. Kita perhatikan ulang tayang ini. Bola kepada Syafiq berjaya disentuh oleh Wan Razik. Sekaligus Bruno Tafi pastinya ingin menambah koleksi jaringan untuk terus menghambat Vitor yang selesa dengan 23 gol bagi perebutan kasut emas MPFL Division 1 2025. Sama-sama kita tunggu. Itu dia. Itu dia. Satu idea yang begitu brilian disudahkan oleh pemain berpengalaman Abu Hanifah. Dan pemain ini dengan tenang kita perhatikan. Satu set dilakukan oleh Bruno Tafi. Tidak tamak. Kita saksikan. Dan disudahkan dengan tenang. Sekaligus itu dia. Tiupan whistle penamat memberikan 3 mata kepada pasukan JDT untuk terus menerajui Division 1 MPFL 2025 ini. Majulah sukan untuk Malaysia.